kepada warga Dewan yang budiman untuk mengajukan beberapa soalan, dan saya mungkin minta kepada jawatan kuasa atau urus setia untuk kalau ada soalan yang ingin diajukan, boleh kita kumpulkan dahulu dan kita akan bertanyakan pada sesi yang terakhir sekali. Alright? Baik, kepada Ustazah ataupun Tuan Haji, suka untuk saya menanyakan soalan. Sebenarnya yang saya tanya ni, yang sampai hari ini sebenarnya gila kan, kita pula Tuan Haji dan juga Ustazah dah consider pencing kan. Mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit perkongsian tentang diri dan perjalanan hidup sehingga ke hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di LQ sebagai moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang berada, pengetua SMK Seksyen 4, Seksyen SMK 242, SMK Kolej Tingkatan 6, dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Ada muka yang saya masih kenal lagi, alhamdulillah. Sebenarnya dah 5 tahun saya tak bersiaran dengan public ni ya. Jadi rasa gemuruh sikit. Dia tengok pula carnivore ni, carnivore gerontology, saya pun geron lah sikit kan. Jadi itu yang tapi kita santai-santai, IDQ kata santai-santai saja. Jadi alhamdulillah kita santai. Jadi saya nak mulai dengan saya sebenarnya dilahirkan di Perak ya, di Tanjung Piandang. Saya rasa tak ramai yang tahu tempat tu. Tempatnya terpencil, Tanjung Piandang Perak, dan sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Metodis Paribunta, dan kemudian sekolah menengah di Sekolah Menengah Sains Kedah. Sekarang ni nama Sekolah Menengah Sains Muhammad Jiwa. Jadi saya sebenarnya tak ke sekolah lah, CJ saya tak ke sekolah yang wujud. CJ saya Sekolah Menengah Sains Kedah, tapi sekarang ni wujudnya Sekolah Menengah Sains Muhammad Jiwa. Jadi itulah orang tua yang banyak cabarannya, itu antara satu cabaran yang kecil. Jadi sebab itu saya teruskan pelajaran ke universiti di Northern Illinois University, USA, dalam bidang fizik di bawah kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Alhamdulillah balik jadi guru dan teruskan kerjaya saya sebagaimana yang disebut oleh Aditya tadi di Sekolah Menengah Kepong Baru. Kerjaya saya bermula, lepas tu Sekolah Menengah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam 5 tahun, 10 tahun di situ. Lepas itu masuk ke PPD sebagai pegawai khas Sains Matematik, dan PPD tadilah yang disebut, yang pernah jadi pengawasan SMK Seksyen 7 PT1, dan juga pengetua di SMK Seksyen 3 Bandar Kinrara, dan seterusnya pergi ke Senior Rexham Pulau Pinang dan ke KPT, dan bersara pada tahun 2021. Saya sebenarnya dengan Ustazah, saya ketika first time jumpa Ustazah, kami berkongsi tarikh lahir. Sebenarnya baru je kami mencecah umur 65 tahun. Saya 2 hari bulan, Ustazah 10 hari bulan ya. Jadi kami sebaya, kita 8 hari beza. Jadi sampai pencing ni saya banyak saya sekarang sebenarnya tinggal di Lembah Beringin. Saya banyak dengan warga Lembah Beringin. Saya bendahari Power. Tahu Power apa dia? Tak tahu tu ni. Power ialah Persatuan Warga Emas. Persatuan Warga Emas. Persatuan Warga Emas. Saya berdahari di sana, dan kita sibuk sedang mengumpulkan duit dan mencari tapak untuk operasi dan untuk rekreasi warga emas. Antara yang kita plankan ialah ada satu batang sungai besar juga. Kita nak buat kawasan rekreasi, tempat beriadah bagi warga emas di situ. Jadi insya-Allah lah kalau dapat sokongan daripada YB dan juga mana-mana
pihak kita, insyaAllah kita boleh buat. Dan saya juga aktif dengan jawatankuasa pembinaan masjid baru di Lembah Beringin yang bernilai 25 juta. Angan-angan besar lah tu ya. Orang tua memang angan-angannya besar. Ya, betul. Itu sajalah, tak mau ambil masa dengan itu. Baik, terima kasih Tuan Haji. Saya agak terkejut juga sebenarnya dengan power tu, kan? Persatuan Warga Emas. Saya pun ada buat Persatuan Warga Emas juga Tuan Haji. Tapi saya menjaga Warga Emas. Terletak di Petaling Jaya yang diberi nama Evergreen Homestay. Evergreen Homestay. Dan saya kumpulkan semua warga-warga emas yang kita panggil tidak diberi penjagaan yang betul. Jadi saya kumpulkan dan saya letakkan berada di situ. Dan sekarang beroperasi, alhamdulillah dah 7 bulan Tuan Haji. Dah 7 bulan. InsyaAllah boleh collab lah rasanya, kita boleh berkolaborasi. InsyaAllah. Baik, seterusnya kepada panel yang kedua, Ustazah Fatimah. Kalau kita tengok pada hari ini Ustazah, ataupun tajuk kita berkenaan dengan usia emas, mungkin Ustazah boleh kongsikan apakah sebenarnya makna warga emas bagi Ustazah secara peribadi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Sekali lagi saya ucapkan syabas kepada penganjur yang menganjurkan karnival gerontologi, dan pelajar-pelajar hari ini kita dipahamkan daripada pelbagai negeri. Tahniah dan syabas, dan tahniah pada semua yang berusaha untuk melaksanakan daripada para tenaga pengajar dan juga semua yang terlibatlah. Tahniah. Kenapa saya ucapkan tahniah? Pertama, menjayakan program macam ni, dan yang kedua, bila saya jadi warga emas, apa kelainan yang, bukan kelainan daripada yang saya buat sebelum ni. Sebab 35 tahun kita mengajar di UiTM tu, sebenarnya bila kita dah pencen, kita rasa oh sekejapnya. Dan yang berada depan saya ni pun ramai di antara yang warga emas yang terlibat dengan sama-sama yang saya kenal juga. Sebab lepas pada pencen saya terlibat dengan NGO Mubalighat Selangor. Okey, untuk makluman semua, kita pencen bagi pandangan saya dah ya, sebab tadi Adik Q kata pandangan saya. Pandangan saya, pencen adalah kita dengan GPA sahaja. Allah bagi usia emas, Allah bagi kita usia yang panjang dan kesihatan yang Allah izinkan. Dia semua adalah satu amanah. Amanah itu kita kena jaga, dan kita akan dipertanggungjawabkan untuk apa amanah tersebut kita buat. Kalau umur kita, kalau dah masing-masing dah tahu kan umur saya dengan umur Tuan Haji berapa, dia akan tanya untuk apa kita buat umur tersebut. Saya bagi kamu sihat, untuk apa kamu guna kesihatan kamu. Jadi sebab itulah pencen yang sebenarnya bukanlah setengah daripada pandangan yang menyatakan kami golongan RTM. RTM tu apa? Rehat tunggu mati. No. Pencen disebab GPA sahaja, tetapi sebenarnya dia ikut keupayaan. Kalau warga emas pada pandangan saya, pertama, warga emas adalah satu perkara yang kita tak boleh ambil pandang ringan. Sebab bila Rasulullah peringatkan kita, innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amalan kita antaranya yang akan menilailah di akhirnya. So kalau kita tengok seorang atlet, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang akan dikira dapat medal ataupun dapat nombor berapa kan? Yang pertama ke, yang kedua ke, yang ketiga ke, yang keempat? Yang keempat. Jadi gitulah, kita kena letakkan bahawa warga emas itu adalah satu daripada amanah Allah SWT berikan pada kita, bukan sia-sia. Dan warga emas duduk zahirnya, kalau kita tengok handbag warga emas dia lain lah sikit dah. Kalau perempuan yang ada handbag tu, kalau sebelum ni ada minyak wangi, sekarang ada apa ya? Minyak panas, ada minyak-minyak yang itulah. Dan kalau kita perhatikan, tadi pun saya perhati, oh kasut warga emas macam kasut saya pakai ni lah. Maksudnya Skechers yang tak ada apa, tak ada tapak tu kan. Kalau yang itu kita tengok tinggi. So kalau warga emas kita, pertama orang kata
kena sedarlah diri bahawa kita tu warga emas. Kalau rasa sensitif lebih, oh sebenarnya perasaan aku dah perasaan daripada keluarga emas. Okey. Jadi untuk makluman saya daripada Kolej Islam Kelang, sekarang ni Kisas ya. Jadi saya berada di Kisas, Form 4, Form 5, Robosi Upper 6, dan selepas tu terus ke Universiti Melaya. Dan selepas tu, masa tu first degree masa tu dah boleh masuk dan mengajar kat UiTM Shah Alam. Sampailah kepada saya pencen. Lepas pencen, bila kita biasa kita sebagai ahli academician ya, kita rasa tak sedap bila kita duduk saja. Biasa kalau kita ahli akademik ni, sama ada cikgu dengan pensyarah, saya rasa lebih kurang sama je. Kita tak balik dengan tangan kosong. Betul tak cikgu-cikgu? Keperempuan lah terutamanya. Sebab zaman warga emas maksudnya, dia lalui zaman 80-an tu, dia akan bawa balik beg. Kalau dia tak balik beg kat rumah tu, dia rasa satu benda yang tak kena. Rasa macam nak kata bersalah pun ya. Sebab itulah warga pendidik. Jadi lepas pada saya pencen, saya rasa benda yang sama kita berterusan. Sebab adik-adik semua, anak-anak daripada semua bidang gerontologi ya, salah satu subjek dia, percayalah, apa yang kita buat masa sekolah, apa yang buat kita masa belajar, sebenarnya dia mempengaruhi apa selepas kita pencen. Amalan itu, maksudnya kalau kami academician, kami akan sentiasa sampai sekarang pun insya-Allah tak terpisah dengan buku, dengan ilmu, insya-Allah. Dan itulah warga-warga yang saya ada, yang saya nampak sekarang ni, mereka juga banyak yang terlibat. Dia tak habis kat situ saja, tapi dia juga telah mencari. Dan satu lagi, bila saya warga emas ni, saya bukan mendalami, saya banyak terlibat dengan kursus pengurusan jenazah. Saya buat kursus pengurusan jenazah. Kenapa? Untuk makluman adik-adik. Dan gerontologi saya rasa satu modul yang sangat sinonim dengan apa yang saya buat sekarang ni. Satu hari, banyak perkara. Kalau masa saya mengajar di UiTM, saya dah berjinak-jinak dengan pengurusan jenazah, saya nampak ada satu benda yang tak kena. Ada lompongan. Kerana apa? Bila kita urus jenazah, saya secara peribadinya, saya rasa quote and quote saya kesian. Pasal apa? Kesiannya jenazah ni. Kenapa anak dia, kenapa orang-orang yang dekat dengan dia tu membiarkan dia jadi macam tu? Okey, membiarkan dia macam tu, saya contoh kalau ketika kematian, once kematian berlaku dan kita tak tahu apa-apa, maka untuk pengurusan jenazah keesokannya, contoh, dia akan menyusahkan kita dengan mulut terlopong. Sorry ini bukan kursus jenazah, tapi apa yang saya buat masa pencen, saya nak share bahawa benda ni kita boleh beri sumbangan sama ada yang depan ataupun anak-anak kita nanti ya. Okey. Jadi benda-benda yang ketika kematian itu, kalau kita tak buat sebaiknya, dia akan mempengaruhi dan quote and quote saya kata menaikkan jenazah itu sikit. So siapa yang berperanan, inilah anak-anak. Saya rasa gerontologi itu sangat dekat dengan urusan jenazah. Dan pastikan hari ini 2 Muharram 1448, niatkan anak-anak semua yang saya kasihi semua, aku akan uruskan jenazah orang yang paling aku sayangi daripada mak, ayah ataupun orang-orang lain. Wallahu a'lam. Saya serahkan pada kursi untuk kali pertama. Itu dia daripada Ustazah Fatimah. Saya baru tahu Ustazah pengurusan jenazah ke? Ustazah menguruskan jenazah. Ya, saya mengurus dan saya buat untuk kursus untuk jenazah. Sebab saya nampak ada beberapa perkara yang sepatutnya kita tahu. Dan kematian ni sekali je, mak kita mati sekali je. Betul. Dan yang saya sedih sikit dia kongsi ya, sorry ya. Saya sedih sangat bila pengurusan jenazah mak dia, kenapa dia biarkan pada orang lain, sedangkan mak kita selama kita 2 tahun lebih cedokkan kita, basuhkan kita, mandikan kita, tapi last sekali mak kita biarkan pada lain. Jadi satu tamparan yang hebat saya tengok bila anak-anak tak ambil peranan kat situ. So perlu ilmu dan perlu satu pendedahan. Dan itu yang kami buat sekarang ni. Moto kami ialah satu family, satu orang yang alert pengurusan jenazah. Wallahu a'lam. Ya betul Ustazah. Maknanya setiap keluarga mesti ada yang tahu tentang pengurusan jenazah. Sebab kita tak tahu, boleh jadi esok, boleh jadi kita balik tahu-tahu abang kita, kakak kita, makcik, pakcik kita tiba-tiba meninggal dunia. Betul Ustazah, saya setuju. Baik, kepada Tuan Haji,
Kalau kita melihat kepada pengalaman Tuan Haji, iaitu pernah mengajar untuk subjek matematik tambahan, fizik dan sebagainya, dan juga terlibat selaku PTD di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit pandangan ataupun perkongsian apakah cabaran paling besar yang pernah Tuan Haji lalui dalam hidup? Okay, terima kasih Haji Q. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya teruskan, saya nampak ni muka anak muda ni bila tenung ke depan ni, saya nampak dalam kepala mereka ni, saya tak pasti apakah dia punya pandangan terhadap orang yang berusia. Saya harap dalam bila anak-anak di sini dah masuk dalam kursus gerontologi ini di sekolah, ya, elektif gerontologi ini, saya harap mereka mempunyai pandangan yang positif, yang sangat-sangat positif terhadap orang yang berusia emas, dan mencukil seberapa banyak rahsia-rahsia yang patut kita ketahui dan menyebarkan kepada kawan-kawan yang lain yang tidak berada dalam ini. Sebenarnya satu perkara yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat utama untuk ini memang salah satu sunnah Nabi sebenarnya, ya. Diajar kita dalam agama Islam, kita kena jaga orang-orang tua, bukan saja orang tua yang lahirkan kita, tetapi orang tua di sekeliling kita yang perlukan bantuan. Jadi antara cabaran-cabaran dalam tugas saya, sebenarnya saya berpengalaman, nak kata luas tu tak luas lah, sebab saya bila saya berpindah daripada pengetua di SMK Seksyen 3 Badan Kirara ke Senior Rexham Penang sebagai timbalan pengarah di sana. Di sana kita mengendalikan kursus-kursus untuk guru-guru antarabangsa, ya, daripada ASEAN, daripada Amerika Selatan, ya, kursus-kursus sains dan matematik. Jadi situ banyak cabaran-cabaran baru yang timbul. Kita kenal dengan orang-orang, ada guru-guru yang berusia dan ada guru-guru yang pertengahan, ada guru-guru muda. Jadi kita banyak menerima mereka yang bermacam-macam budaya, ya, yang datang daripada Amerika Selatan, yang datang daripada Afrika pun ramai, yang datang daripada Asia dan juga Asia Pasifik. Jadi kursus-kursus itu setiap tahun kita ditemui dengan ramai orang lah, ya. Jadi cabaran dalam kerjaya saya sebenarnya tak banyak. Sebab apa? Sebab apa tak banyak? Saya nampak cabaran itu sebagai satu perkara yang boleh kita tukarkan kepada positif. Anak-anak, ya, kalau dapat terima cabaran ataupun dugaan dalam hidup, kita kena belajar untuk menguasai cabaran dan dugaan itu dan terima, ya, dugaan-dugaan itu dan tukarkan dia sebagai satu perkara yang positif. Dan kita fikirkan cabaran itu sebagai anugerah dari Allah. Kita buat kerja dengan ikhlas, lepas itu kita bersyukur dengan Allah yang berikan. Sebab kita sampai bila pun sebagai manusia, ya, sebagai manusia sampai bila pun kita tidak akan dapat terima semua yang kita suka, ya. Percayalah, ya, anak-anak masih muda ni, itu juga kita yang dah tua ni, kita dah melalui fasa hidup yang sangat panjang, ya. Pada kita panjang lah, tapi pada Allah tak panjang pun, ya. 100 tahun di dunia ni berapa saat saja pada Allah, ya. Jadi dugaan dan cabaran-cabaran walaupun besar manapun, sampai ada orang tu sampai mereka nak bunuh diri ke, nak tikam diri ke, nak potong telah jari ke, telah tangan, itu adalah perkara yang dipengaruhi oleh syaitan, ya. Kita sebagai manusia, kita kena menghadapi dan bersyukur dengan apa yang diberikan Allah. Jadi bila kita jadi macam tu, segala dugaan dan cabaran itu dia akan jadi sangat-sangat kecil. Saya pernah, saya beri contoh, ya, satu. Masa saya menjadi penolong kanan di SMK Seksyen 7 Shah Alam, ada satu pergolakan politik lah di negeri Selangor yang sangat besar masa tu. Jadi kebetulan ada satu calon politik ni dimasukkan ke situ, dan saya
dipindahkan 24 jam, diarahkan pindah 24 jam ke satu tempat yang tiada berjawatan, jadi sementara. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan rasa kalau kita sebagai, ya memanglah kita dah membuat persetujuan dalam perkhidmatan, kita dah sign perjanjian, kita ni mengikut arahan, saya menurut perintah, SYNP, ya. Kalau dari kerajaan itulah dia punya quotation yang famous, ya, bila menurut perintah. Tapi bagi manusia, ya, kalau kita kalah kepada dugaan itu, ya, kita tidak fikir balik pada apa yang sebenarnya ujian ini, dugaan ini sebenarnya datang dari Allah, ya, sebagai seorang Islam. Jadi kita kena ambil positif, ya. Kita fikirkan bahawa Allah gerakkan kita ini untuk menempatkan kita satu tempat yang lebih baik dari kita. Itu adalah satu benda yang positif. Jadi sentiasa, ya, kalau anak-anak nanti yang tiba-tiba berpisah dengan girlfriend, ya, rasa macam nak bunuh diri ni, ya. Allah Akbar. Jangan, ya. Okey. Jadi kita fikirkan balik, itu anugerah dan ujian daripada Allah sebenarnya. Allah nak bagi kita seorang yang lebih baik lagi di masa akan datang. Sentiasa fikir macam tu, ya. Jadi kalau fikir macam tu, anak-anak ini akan menjadi bahagia walaupun tidak menjawab jawatan yang tinggi dengan gaji yang besar-besar, pangkat yang tinggi. Tapi sebenarnya orang yang berjaya adalah orang yang tenang hidupnya, yang boleh ke sana ke sini, yang sihat tubuh badan. Jadi itu perkara-perkara ini ingat. Jadi bila kita positif tentang perkara-perkara ini, insya-Allah Allah akan bagi kesihatan kita yang lebih baik. Jadi cabaran itu saya terima. Kita terima dan saya dipindah ke PPD sementara, dan alhamdulillah karier saya di PPD Allah bagi rezeki yang bertambah di PPD dan seluruhnya, menjadi timbalan pengarah di Texas, kemudian dapat jadi pengarah di Jabatan Penuntut Malaysia di Washington DC, USA. Jadi itu antara perkara-perkara yang tidak dijangkakan, dan satu anugerah yang kita nampak bila kita sentiasa bersyukur, ya. Masa di USA saya pula ditawarkan untuk pergi ke Mekah, ya. Jadi alhamdulillah, benda-benda ni bila kita lihat balik perjalanan yang Allah, ya, telah rancangkan untuk kita, perancangan Allah lah yang terbaik, ya. Kita kalau kita redha ikut, alhamdulillah kita boleh. Jadi cabaran tu banyak, tapi saya rasa kita jadikan cabaran itu sebagai perkara yang boleh menjadikan kita lebih, ya, tingkatkan iman dan ketakwaan kita. Itu yang penting. Masya Allah. Betul kan Tuan Haji? Maknanya itulah kehidupan kita banyak cabaran yang kadang-kadang kita rasa bahawa perkara itu di luar jangkaan kita. Bukan kita expect, ataupun itulah di luar ekspektasi yang semua orang kadang-kadang tu dia tak nak pun ujian tersebut. Tapi lumrah kehidupan, nak tak nak kita kena gerak juga, kan? Kita kena pergi juga. Baik, terima kasih Tuan Haji. Seterusnya Ustazah Fatimah, sesusai juga dengan kita punya tajuk kita pada hari ini, secangkir kopi. Mungkin ada yang tanya, kenapa tak TO, kenapa tak teh ais? Contoh, mungkin Ustazah boleh berikan, jika hidup Ustazah diibaratkan secangkir kopi, bagaimana rasa pahitnya, bagaimana rasa manis atau campuran keduanya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi dan juga Tuan Haji. Okey, secangkir, orang bahasa Malaysia faham kan? Ni secangkir tak ni? Adik-adik yang ngantuk ke? Tak. Okey. Kopi antaranya untuk ubat ngantuk. Okey. So kalau boleh buka mulut tu okey dah tu. Tak buka mata pun tak apa, boleh buka mulut no? Yelah jauh kan, jauhnya. Malam tadi pun tak boleh tidur pun semua jadi alhamdulillah. Okey, secangkir kopi. Agak-agaknya nilai secangkir kopi ni berapa Agak-agak lah. Apa tu Tuan Haji kata RM1? Okey, RM1. Tapi kalau sekarang demand. Sekarang demand ada RM11.9. Kita kalau orang Melayu panggil kopi, sekarang americano kan. Apa yang DQ sebut tu, itulah kalaulah kehidupan kita secangkir kopi, sebenarnya itulah nilai kita juga.
Dia boleh jadi mahal, dia boleh jadi murah ataupun boleh jadi rendah nilainya. Saya pun search jugalah rupanya kopi yang paling mahal di Malaysia ni, nama dia kopi emas Paraiso. Mungkin saya sendiri pun tak pernah rasa. Sebab apa? Kopi emas Paraiso sesuai dengan warga emas ya. Saya pun tengoklah apa lagi yang berkaitan dengan emas ya. Emas hadut biasa kat kedai tu dah biasa. Rupanya kopi pun ada. Nama dia kopi emas Paraiso. Harga dia 4,500 untuk 100 gram. So kalau kita bancur secawan tadi, harga dia lebih kurang 1,200. Nak rasa tak? Saya pun tak rasa. Sebab saya rasa macam saya duit je. Tapi kalau ada belanja boleh lah juga. 1,200 untuk satu cawan. Satu lagi yang agak mahal ya, kopi luwak musang. Musang luwak, kopi luwak musang kan. Itu saya rasa sebahagian kita merasa sebab harga dia lebih rendah, lebih kurang 500 something lah untuk 100 gram. So kalau secawan tu, kalau duduk di kedai biasa mungkin RM20. Kalau duduk di high class mungkin mencecah RM80 untuk satu cawan. Hak biasa-biasa kopi kita tu mungkin antara 10 hingga RM30 tu. Kenapa saya letakkan harga sekawan kopi tadi? Sebenarnya itulah nilai kehidupan kita. Kalau itu kita nak kata sebagai satu kehidupan Dan dalam kopi itu saya rasa berbagai-bagai nama yang ada sekarang ni. Cara Arab lah, cara apalah. Dan of course dia ada manis, ada pahit, ada apa. Dan untuk menilai kopi, saya rasa kita berbagai-bagai pandangan. Orang nutrition, dia tengok tu, nilai kopi tu sebagai seorang pakar pemakanan. Orang ahli akademik, mungkin dia tengok kopi tu, kita ada peningkatan. Orang bisnes tengok kopi, ni boleh meningkatkan lagi. Ataupun orang yang bahagian hotel catering, dia tengok kopi sebagai ahli ataupun orang yang hotel catering. Kenapa? Sebab itulah kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan saya sendiri, sebagaimana yang dinyatakan, memang kita ada pahit, maun, mustahil kita manis je. Sebagaimana Tuan Haji tadi, betul apa yang saya sokong sangat apa yang Tuan Haji cakap. Sebab kita pun baca, terutama yang dah maintain dengan surah Al-Mulk, ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita pun daripada bidang sekolah, kita academician, kita pelajar-pelajar kan, ada tak sekolah tu dia tak ada test. Sekolah aja. Mustahil. Kenapa tak ada test ya? Dan test tu pula kalau kami di universiti, peringkat degree dengan peringkat master dengan peringkat diploma kan lain beza dia tu. Jadi begitulah bila kita diuji, sebagaimana Tuan Haji cakap tadi, manis, pahit. Cuma saya nak tambah sikit apa yang Tuan Haji cakap tu, Allah tak uji kita kecuali kita mampu dengan ujian tersebut. Dia sesuai dengan kapasiti kita. Dan untuk adik-adik, kalau kita tak dapat apa yang kita hendaki, apa yang kita nak tu kita tak dapat, maka jagalah apa yang kita dapat. Okay? Kita teringin sangat motor yang besar mungkin tapi kita tak dapat, kita dapat yang capture je. Okey, jaga je lah yang capture dia tu. Dan seumpamanya lah. Okay? Jadi nilai kehidupan kita, bila ada pahit, bila ada manis, sebenarnya pahitnya kalau ubat lah kita makan ubat, mostly daripada ubat tu adalah pahit, kecuali beberapa ubat yang manis tu. Dan bila kita makan manis, terutama kami yang masuk ilmu gerontologi ni, warga emas ni, kalau kita tengok manis, saya rasa Tuan Haji boleh setuju dengan saya dan sahabat-sahabat yang depan ni pun boleh setuju dengan saya. Kita bukan tak nak manis, cuma kita quote and quote agak allergic dengan manis yang melampau. Betul tak? Jadi begitulah. Pahit manis tu sebenarnya dia ada rencam yang paling sesuai. Dan satu lagi sebenarnya ibrah daripada cerita Tuan Haji tadi, kita tak nampak hikmah sesuatu perkara bila kita dapat pahit, bila kita rasa pahit tu, kecuali beberapa masa akan datang. Tuan Haji yang diuji sikit dengan pindah serta-merta, rupanya dihantar ke US. Bukan setakat dihantar ke US, kami pula kami tukar ulas pula. Daripada US dihantar ke Mekah. Bayangkan masa tu kalau kita nak pergi Mekah, sebenarnya kotanya tak amat payah jadi itu hikmah di sebalik tu.
Jadi kemungkinan yang Allah uji kita sesuatu perkara tu, Masya Allah kita tak nampak kebaikan dia. Percayalah adik-adik kan. Adik-adik sekarang ni tengok kami yang ke atas ni ataupun tengok cikgu-cikgu, seronoknya cikgu-cikgu tu, seronoknya pakcik-pakcik kami, dia ada duit, dia boleh beli apa saja. Sebab kami ni masa kecil, kami ada tenaga. Kami tak ada, apa kita panggil sekarang ni, tak ada duit. Bila kita dah ada remaja sikit ataupun kita dah kerja, kita ada duit, kita ada tenaga lagi. Tapi dalam keadaan masa, kita tak ada masa pula. Kalau golongan kami pula, mungkinlah ada sedikit duit, ada sedikit perbelanjaan, tapi satu lagi, tak ada kesihatan. Nak pergi mana-mana, yang agak tu tengok dulu, ada panjat, ada ni ke, sebab kaki lutut, ada tu ke, kami ni kena wataiko, ada apa, itu maksudnya kita akan diambil dengan kesihatan kita. So berpadalah apa yang ada, dan kita akan memberi sesuatu berdasarkan apa yang Allah SWT berikan. Ikhlaslah, bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan satu lagi, masa yang kita ada, bagi adik-adik, anak-anak, mungkin sekarang ni kita rasa sibuknya cikgu bagi ni, pensyarah bagi ni. Tak, sebenarnya gunakanlah kesempatan masa yang ada, supaya masa yang ada tu tidak disia-siakan. Kalau tadi kita tak tahu bila kopi itu menjadi manis, dan manis itu memberi manfaat, dan bila dia punya pahit itu memberi manfaat ataupun sebaliknya. Jadi guna seadanya. Dan kalau sekiranya kita pentingnya ilmu, kita tak tahu bahawa gula itu yang manis rupanya memudaratkan kita, kecuali dengan ilmu. Pahit itu sesuatu yang kita rasa tak selesa dengan selera kita. Sebab selera kita, dia tak akan dia infinite, dia tak ada last. Rasulullah SAW peringatkan kita kan, kalaulah diberikan 2 lubuk emas untuk kita, emas lagi sebab warga emas kan, kalau diberikan 2 lubuk emas, bukannya 2 dulang emas, tapi 2 lubuk emas, nescaya kita akan bercita-cita untuk mendapatkan lubuk yang ketiga. So kita tak akan puas dengan nafsu kita, dengan kehendak kita. So qanaahlah, ataupun kita kata membadailah apa yang tu ada di samping usaha, ikhtiar, dan kita kena ambil satu lagi ialah kita dalam hidup kita mesti ada campur tangan Allah SWT. Apa maksud campur tangan Allah SWT? Kita tak lari daripada doa. Dan saya yakin di sini muslimnya adalah muslim. Kita diajar bahawa senjata kita yang paling ampuh ialah doa kita. Jadi pahit ataupun kita kata manis tu, itulah rencam daripada sebuah kehidupan kita. Untuk menilainya bukan dengan mata kasar, kadang-kadang dia perlu pada basirah ataupun perlu pada ilmu daripada berbagai bidang. Wallahu a'lam. Itu dia. Terima kasih Ustazah. Nampak tak betapa panjangnya secangkir kopi itu yang melibatkan tentang kehidupan kita, bagaimana kita campur adukkan kehidupan urusan dunia dan juga akhirat, bagaimana kita menguruskan rutin harian kita. Terima kasih Ustazah. Baik, kalau kita lihat pada hari ini yang berada sebelah kiri saya, Tuan Haji, segak dan tampan kan. Secangkir kopi, kadang ada kalau nak manis kita tambah gula Ustazah kan. Kalau kita nak kurang gula, nak rasa tawar-tawar sikit, mesti kita kurangkan gula. Mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit, apakah rutin harian Tuan Haji untuk kekal sihat dan aktif? Yang saya pasti di pagi hari kopi kena ada kan Tuan Haji? Kalau tak ada, mengantuk. Okey, dipersilakan Tuan Haji. Terima kasih Adik Q. Jadi sebagai orang yang berusia, kita dah 5 tahun pencen ya. Saya lah 5 tahun pencen. Ada yang baru di bawah sana, Puan Lina tu baru 30 hari pencen ya. Pencen awal tu, jadi belum sampai 60. Jadi agaknya usia warga emas tu sekarang 55 rasanya. Kalau ikutkan power saya tu, 55 dah boleh dikategorikan sebagai warga emas. Ya, kalau dalam apa ni Tuan Haji, dalam ilmu gerontologi ni kita ada 3. Kita ada 3. Yang pertama kita ada tua muda. Betul tak? Betul. Yang kedua kita ada tua pertengahan. Dan yang ketiga tua-tua. Mungkin sebentar lagi kita akan dapatkan soalan daripada pelajar-pelajar kita. Apa yang mereka tahu tentang definisi warga emas sebenarnya? Okey, jadi apa
bila tiba masa nak jadi warga emas ni, sebenarnya saya tak kategorikan saya sebagai warga emas tau. Adik Q, tuan-tuan puan adik-adik, saya bukan warga emas sebab saya dilahirkan di Tanjung Tiandang dan IC saya tengah-tengah tu nombor 08. Jadi saya ni orang Perak. Jadi saya sentiasa warga Perak. Tak akan jadi warga emas, saya tak mau jadi. Orang Perak koma. Jadi ada orang Perak sini? Ada, alhamdulillah. Jadi kita samalah. Ya. Kalau macam mana usia tadi apa? Yang ketiga tu usia tua-tua. Tua-tua tu kalau dah sampai tua tu pun kami sentiasa warga Perak. Itu yang mahalnya tu. Jadi sekarang Perak pun dah makin mahal ya. Jadi itulah. Okey, kita tak mau buang masa, saya nak sambung. Rutin harian. Sebenarnya bila kita bekerja lama, tak kira apa bidang pun. Kita dalam bidang profesional ke, bidang perniagaan ke, bidang pelajaran ataupun yang tentu. Macam kenal ya Tuan Haji Kamudin ni. Orang kuat Petronas. Assalamualaikum. Oh, Cikgu Nasran pun ada. Oh, tak pasal lagi. Okey, ni orang-orang lama ni nak jadi warga emas. Okey. Ni warga emas ni lah. Sebab warga emas ni, saya bukan warga emas ni, tapi dah lupa tadi apa saya cakap. Rutin harian Tuan Haji. Bergerak je, saya ingat sebenarnya. Okey. Rutin harian ya, kita dah jadi pegawai di sektor swasta ke sektor kerajaan ke mana-mana ke berniaga ke, kita dah rutin dengan kerja kita. Jadi bila kita pencen, sebenarnya kita punya tendensi untuk menjadi pegawai itu masih ada. Ya, jadi kita ikut-ikut nak buat perkara-perkara yang berkaitan dengan yang lama. Walaupun kita dah tak relevan lagi sebenarnya. Ya. Jadi kita sebenarnya orang-orang tua ataupun seusia saya yang baru pencen ni kena terima hakikat. Kita kena menerima hakikat bahawa kita tak relevan. Itulah dunia. Ya, satu benda yang sementara yang Allah sediakan untuk kita, tempat kita mengejar dan mencari bekal bagi kehidupan yang akan datang. Dia singkat je, singkat. Jadi bila kita dah tua, kita rasa kita punya keupayaan makin lama makin turun. Yang makin lama makin turun dari segi kesihatan. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita perlu banyak bergerak. Ya, banyak bergerak. Kita kena gerakkan minda kita, kita kena gerakkan fizikal kita, kita kena gerakkan emosi kita, kita kena gerakkan EQ kita, ya, kita kena gerakkan SQ kita. Betul. Dulu dalam kerja, benda ni sentiasa kita gunakan, especially bila dah pencen ni, ramai daripada macam Ustaz kata tadi lah, orang pencen ni dah anggap RTM, ya, dia hard to mati. Ya, ada pencen, gunakan pencen pergi minum kopi, main dam lah, apalah. Itu sebenarnya perkara-perkara. Seperti nak pakai letak Nisha nak pinjam. Halo. Itu perkara-perkara sebenarnya yang kurang sesuai lah untuk dibuat oleh orang-orang yang berusia. Jadi kita perlu bergerakkan benda-benda ini, gerakkan. Jadi salah satu perkara yang saya syorkan, ini tak semestinya dibuat oleh semua ya. Boleh ada cara pemikiran yang lain. Kita perlu gerakkan fizikal, ya. Buat kerja-kerja yang melibatkan fizikal. Kalau ikut doktor suruh buat exercise jalan kaki 10,000 tapak satu hari. Yang tu saya rasa mengarut lah ya. Kita jalan kaki kita tak tahu buat apa, kecuali yang jalan kaki tu dia berzikir sepanjang jalan tu, itu bagus lah ya, sambil kita exercise. Tapi saya rasa yang lebih baik adalah kita buat rutin untuk menggerakkan semua itu badan kita. Ya, kita boleh berenang, naik kuda. Yang saya bagi contoh ni, ramai yang tak buat ya.
berenang, naik kuda, memanah, itu sunnah-sunnah yang bukan sunnah. Tapi ada benda-benda yang lain yang kita boleh gerakkan seperti berkebun. Ya, kalau berkebun tu pilihlah tanah yang tinggi rendah, ya, kita naik ke tanah lereng bukit yang tinggi sikit untuk berkebun, turun balik, ambil baju, naik tanggung, exercise, relax, berpeluh dan menggerakkan semua tenaga fizikal kita. Itu yang penting, yang pertama. Saya buat rutin sekarang berkebun, ya. Jadi kita sebagai manusia jangan ego lah, ya. Oh, dulu saya ketua pengarah di pejabat besar, aircon sejuk. Jadi bila dah pencen, tak mau berkebun, ya. Semua panggil orang, potong rumput pun panggil orang. Rumput 20 kaki persegi saja suruh upah orang. Jadi benda itu adalah benda-benda yang tidak begitu baik untuk kita yang berusia. Kita yang berusia patutnya kita buat sendiri, ya. Kalau boleh kita buat sendiri. Kita memang rasa lemah sikit badan, kita rasa apa-apa pening-pening sikit, duduk bangun sekejap kita rasa nak jatuh, ya. Kerja sekejap dah sakit, kena pula ada yang diabetes lah, ada pula yang kena gout lah. Tapi benda itu boleh kita lawan. Yang sebenarnya kita kena baiki di sini, mental kita. Mental kita mesti positif, maknanya kita boleh buat. Bila kita sakit, bila kita layan, memanglah kita pergi tidur. Ya, itu satu benda dapatkan satu good nap, lebih kurang 10 minit, 15 minit. Itu sunnah juga. Kemudian kita lepas tu kita sambung kerja, ya. Jadi benda-benda itu menyebabkan kita akan berpeluh, banyak minum air dan merasa lebih sihat, ya. Dan kita sendiri pun tak percaya, ya. Saya bila berkebun ni memang rasa penat salah, memang penat. Saya kali ni memang buat kebun di Kuala Kangsar, ya. Orang Perak akan katakan. Jadi buat kebun di Kuala Kangsar tu, tanah tu rupanya saya tak tahu. Tanah tu rupanya bila hutan tak buka lagi, kita tak tahu, tak nampak sangat. Bila buka rupanya daripada bawah ke atas macam 5 tingkat bangunan. Baru ni saya bawa muni pasir. Saya doa pada Allah saja lah, ya, bagikan kesihatan. Alhamdulillah boleh saya angkat, ya. Saya tu heran boleh kita angkat. Jadi itulah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau Ustazah kata tadi, anak-anak sentiasa berdoa, ya. Itu kita punya senjata, berdoa. Jadi kita boleh buat. Jadi kita bila kepala kita kata okey, insya-Allah Allah akan bantu kita. Kita ni selalu dalam sembahyang 5 kali sehari. 5 kali sehari. Berapa kali kita baca Al-Fatihah? 17 kali, kan? Betul. 17 kali. Dalam situ berapa kali kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa dia tu? Kepada Kau lah yang kami sembah, Allah, dan kami minta tolong. Jadi itulah tempat yang kita boleh gunakan untuk sentiasa berdoa kepada Allah, ya. Jadi itu kita baca tiap-tiap hari, tapi kita tak menghayatinya. Kita cuba menghayatinya dan kita terapkan kepada diri kita supaya kita sentiasa positif, menggerakkan badan kita. Sebenarnya mengerjakan badan kita ni, kita mengerjakan badan kita, ya, paksa. Jadi itulah antara rutin. Banyak lagi rutin yang saya buat, ya, yang menggerakkan minda, seperti membuat kuis, ya, sonku lah, apalah, mencabar minda kita, membuat kuis-kuis matematik yang dalam kuis-kuis olimpiad yang lama-lama dulu saya buka balik buat kuis itu untuk mengajar minda kita berjalan semula. Dan yang paling penting kita sebagai seorang Islam, yang bukan Islam dia ada cara lain, ya. Kita mesti banyak membaca, ya. Kalau dalam Islam banyak baca Quran, ya, baca Quran, kita faham maksudnya, kita tadabbur dan kita ulang-ulang lah, ya. Kalau boleh, kalau kita kuat boleh dapat 1 juzuk sehari, alhamdulillah. Jadi dengan pembacaan itu kita akan memaksa, ya. InsyaAllah Allah akan bagi keringanan kita daripada penyakit nyanyuk,
lupa dan seterusnya. Jadi itulah perkara. InsyaAllah, amin. Tuan Haji, saya agak tertarik berkenaan dengan mengerjakan kebun. Tuan Haji, sekarang durian ke Tuan Haji? Kebun durian? InsyaAllah. Oh, on the way. Sekarang ni tengah musim durian ni. Kan? Saya belum ada pokok lagi, baru nak tanam, baru mengerjakan tanam. Yelah betul. InsyaAllah. Tu ambil masa Tuan Haji, 5 tahun ada Tuan Haji nak naik durian. InsyaAllah 4 tahun ke atas dia dah boleh berguna. InsyaAllah. Tengok penjagaannya, tengok cara penjagaan. Ya, itulah saya agak tertarik sebenarnya kan. Kebun, ada kebun. Ada orang datang nak berkebun. Macam rumah saya belakang rumah ada kebun. Ayah saya lah yang selalu ni kan, apa nama, tanam itu, tanam ini, pokok pisang, pokok kelapa. Pokok kelapa ada 3. Saya kata dengan ayah, lebih baik kita jual. Kita tak minum air kelapa kan. Lepas tu dia katalah, rasa-rasa kalau demam kan kau panjat lah. Dia cakap macam tu. Baik Tuan Haji, terima kasih atas penerangan ataupun berkenaan dengan perkongsian rutin harian. Baik, kepada Ustazah Fatimah, kalau kita lihat pada hari ini Ustazah, kita boleh tahu ataupun kita dengar bahawa ada segelintir manusia yang mengatakan bahawa kita enjoy lah dulu hidup kita kan. Kita enjoy dulu, nanti dah tua-tua kan barulah kita pergi masjid, barulah kita nak fokus kepada amal ibadah kita dan sebagainya. Mungkin Ustazah Fatimah boleh kongsikan sebenarnya apakah kepentingan nilai kehidupan dan spiritual dalam kehidupan. Dipersilakan. Okey, terima kasih untuk sesi yang seterusnya. Sebelum nak menjawab tu, saya sebenarnya terpandang moto kat atas tu Hal ehwal pelajar, dia punya moto dia ialah membina jiwa dan akhlak yang unggul. Bahagian kurikulum mencapai kecemerlangan. Co-kurikulum kami juara. So saya tengok, ya Allah, ada kaitan dengan apa yang adikku tanya tadi kita ni sabar-sabarlah dulu. Nanti kalau dah pencen ataupun bila dah lanjut usia lagi, barulah kami nak berusaha. Saya nak tambah sikit lagi, saya menarik juga sebenarnya bila dengar apa yang bekas pengarah MSD USA kita mencabar diri dia untuk membina satu hutan. Tu daripada real yang berbeza, tapi dia sebenarnya kita faham ya, kalau nak redam satu hutan untuk tanaman tu dia perlu satu kekuatan fizikal dan mental, saya rasa. Okey. Dan satu benda yang tak ada terlambat. Saya nak cerita tak ada terlambat sebab apa? Bila Rasulullah peringatkan kita, kalau sekiranya ada tanda-tanda untuk kiamat sekalipun, kalau di tangan kamu tu ada biji benih, kamu tanam. Kita tak perlu umur dah 60 lebih ni, takkanlah sempat makan. Itu nombor 2. Yang penting setiap hasil usaha kita tu akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Kalau dimakan oleh binatang, dimakan oleh anak cucu dan seumpamanya, dia menjadi jariah kita. Jadi tak ada sesuatu yang terlambat. Bila tak ada sesuatu yang terlambat, saya nak mulakan untuk kesihatan dulu lah ya. Adik-adik sekarang, macam kami sekarang ni, bila kata warga emas, dia super kurang lah. Kita kena memahami kurang tenaga, kurang makan, kurang segala-galanya kurang lah ya. Kurang keupayaan istilah dia. Bila kita nak jaga kesihatan masa muda, masa kita dah dewasa ataupun dah warga emas ni, dia bukan bermula warga emas kan. Sebab kita panggil penyakit-penyakit yang kita kata kencing manis ke, darah tinggi ke, kolesterol ke, jantung ke, bukan dia jadi automatik masa warga tua. Okey, dia pun melayang semua penyakit mereka. Jadi saya nasihatkan pertama pada adik-adik, jagalah kesihatan bermula daripada waktu muda, terutama ingat ya, 2 bulan Muharram 1448 di Dewan Dewan tingkatan 6. Okey, jangan sekali-kali dekati merokok. Jangan dekati sekali-kali merokok. Sebab apa? Walaupun ada orang yang merokok, dia akan buat ataupun alasan dia merokok sumber inspirasi. Ingat lagi dulu-dulu kan, kalau kita tanya kenapalah suka sangat merokok, merokok adalah sumber inspirasi. Tapi bila kita tengok daripada pandangan berbagai-bagai pihak termasuk bahagian medikal, merokok adalah sumber penyakit. Tahu tak apa. Okey, di situlah. Jadi kalau kita kecil-kecil kita dah bermula merokok ataupun buat benda yang tak senonoh,
Sampai dewasa dia jadi macam tu lah. Imam Ghazali pun cakap benda yang sama. Apa yang kita hidup itulah akan berakhir. Maksudnya cara kita hidup akan menentukan cara kita mati. Cara kita mati akan menentukan cara kita dihidupkan. Cara kita dihidupkan akan menentukan cara kita hidup yang selama-lamanya. So recycle tu memainkan peranan untuk menjawab soalan tadi. Dia tak ada benda tani baru nak buat. Tak ada dia punya gap dia. Jadi kalau kat sini kita kata membina jiwa dan akhlak yang unggul, dia bermula daripada pelajar dan begitulah. Begitu juga mencapai kecemerlangan. Penyakit tadi pun dia tak datang on time masa tu tak. Ibaratnya kalau kita nak cemerlang, kita nak akhlak yang unggul tu, tunggulah 40 tahun lah kot. Sebab ada perkataan 40 tahun tu baru hidup bermula. Tetapi dalam Quran, kalau kita tengok surah Al-Ahqaf ayat 15 ya, bila kita sampai umur 40 tahun, Allah peringatkan kita, bukan dia baru bermula, Allah peringatkan kita untuk doa. Supaya kita doa untuk pertama, untuk zudat-zudat kita, untuk ibu bapa kita. Itu doa-doa yang sentiasa bagi sesiapa yang dah berumur 40 tahun tapi tak berdoa lagi. Sehingga buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Okey. Yang seterusnya, kalaulah kita nak berakhir ataupun kita bila berumur baru kita nak buat sesuatu, dia jadi macam janggal. Apa maksud janggal? Kita tak pernah buat, tapi bila satu ketika tu baru kita nak memulakan. Ibaratnya kita tak pernah bersenam, tapi pergi dekat satu program tu baru nak bersenam hari tu. Dia mesti warm up dulu dan seumpamanya. Jadi dalam kehidupan kita tak ada border-border. Okey, umur tahun ni kena buat macam ni. Tak, tapi dia bermula daripada awal lagi. Dan awal akan menentukan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita dalam keadaan quote-unquote syariah compliant dalam berbagai-bagai, maksudnya dalam pergaulan kita, kita syariah compliant, dalam perkataan kita syariah compliant, insya-Allah itulah yang akan menentukan ataupun susul galur kita akan menuju ke arah macam tu. Tapi kalau sekiranya satu ketika baru kita nak ubah, benda tu agak payah. Bukan kata tak boleh ya, agak payah. Dan jugalah terutama kaum ibu ataupun bakal-bakal ibu sebenarnya yang ada di belakang kita ataupun yang ada dalam dewan ni, suatu hari nanti dia akan jadi ibu dengan izin Allah. Saya tengok satu kisah ni agak menarik bila kita baca Imam Abdul Rahman Sudash yang kita kenal semua. Sebab Imam Abdul Rahman Sudash ni dia tua setahun pada kita, Tuan Haji. Okey. Satu ketika masa dia kecil, maksudnya kenakalan dia kecil, tapi dia dikontrol oleh elemen-elemen lain, terutama ahli keluarga. Masa dia kecil, mak dia duk siapkan makanan sebab tetamu nak datang rumah. Dia ni agak macam biasa budak-budak kecil, dia ambil pasir, dia tabur atas makanan tu, atas nasi. Apa mak dia cakap? Mak dia cakap, Allahu Akbar, semoga kau suatu hari nanti bila besar nanti jadi imam Masjidil Haram. Okay. Seorang ibu yang anak tabur pasir atas nasi, yang mana tetamu nak datang, ketika itu ucapan yang sangat-sangat, kalau kita, saya faham ya, skrip kita stop masing-masing boleh. Apa skrip kita? Kalau kita hidang makanan yang siap sedia dan tetamu nak datang, tiba-tiba anak tu ambil tabur pasir, macam kita tabur bawang. Skrip masing-masing stop lah ya, masing-masing ada skrip masing-masing. Tapi ayat dia daripada seorang ibu, ya Allah, semoga besar nanti kau jadi imam Masjidil Haram. Dan kita sekarang pun bila dengar ataupun jadi imam, kalau pergi masjid, pergi haji ataupun umrah, ataupun tak pergi pun, kita suara Imam Sudash ni sentiasa berlega-lega kan di mana-mana sahaja. Itu kata-kata seorang ibu. Dan kalau anak dia nakal, dia cakap apa? Ya hafizul Quran, wahai penghafal Quran. Anak yang nakal tapi dia sebut ya hafizul Quran, wahai anak yang menghafal Quran. Alhamdulillah 12 tahun dia dah hafal Quran, satu Al-Quran, bukan satu yusuf, satu Al-Quran itu sendiri. Apa kaitan dengan soalan tadi? Maksudnya
kita nak jadi tu, dia ada elemen-elemen lain, bukan diri kita saja. Maksudnya kalau pelajar, kita tak nafikan para pendidik kat sekolah ni bertumpus lumus, okey, bertumpus lumus untuk menjadikan anak murid dia yang excellent, yang baik akhlaknya, yang kami juara. Okey, di rumah pun tak ada mak ayah yang tak nak jadikan anak dia yang excellent juga. Cuma anak dia ni bukan semua anak dia ni, para doktor, para jururawat kat hospital betul-betul lumus untuk menjadikan pesakit dia tu baik. Cuma hak duk luar ni, sorry sekali lagi saya katakan, yang ambil rokok, dia ambil vape, dia ambil apa, dia jahanam diri dia sendiri kan. Lepas tu dah sakit, dia pergi kat hospital, dia pergi jumpa doktor, dia pergi jumpa jururawat. Padahal dia lah asalnya ambil sikit-sikit, lepas tu dia melawat. Jadi keupayaan kita juga dia bukan terletak pada kita, tapi environment sekitar kita akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Dan kami golongan pesara juga sebenarnya dia akan dibentuk oleh environment. Dengan siapa kita berkawan. Kalau kita, saya tak kata salah kalau kita berkawan dengan orang-orang yang selalu main golf, Tuan Haji main golf juga kot dulu-dulu dia main golf kat kebun je, sebab tu dia jadi kebun sekarang ni. Lagi 2-3 tahun lagi kita pergi kat kebun je kita makan dulu InsyaAllah. Okey. Okey. Jadi kalau orang yang kaki golf, dia kawan dengan kaki golf je. Kalau orang tu majlis ilmu, kalau akademisi macam ni kan, dia jumpa dengan ahli-ahli akademik je. Yang saya perasan sangat bila ada suatu kematian. Bila ada satu kematian, katakanlah hak meninggal tu adalah kaki motor besar. Dia baik kan? Bila kaki besar, jadi hak duk ada semua tu, banyak di antara hak datang tu kaki motor besar belaka. Kalau yang meninggal tu adalah polis, hak duduk ziarah-ziarah tu banyak daripada polis. Dan kalau cikgu, saya duk perasan lah, kalau cikgu atau golongan pendidik yang meninggal, ya Allah, jumpa ramainya orang PPD, mantan-mantan PTD, orang warga pendidik ramai juga. Dan kebiasaannya yang solatkan hak ni, itulah yang paling tenak sekali. Bukan sekadar dia datang untuk ziarah, untuk takziah saja, tapi dia solatkan kita, sebab itulah solat yang terakhir kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Fatimah atas titipan dan juga nasihat dan juga jawapan yang telah diberikan. Memang memberi kesan kepada kita. Ya, betul. Sebenarnya didikan daripada bawah, maknanya didikan daripada mak ayah kita dan juga kawan-kawan kita juga yang mempengaruhi kehidupan kita pada masa yang akan datang. Apa-apa pun kita yang buat keputusan antara dua jawapan, antara kita nak ataupun kita tak nak. Ada dua jawapan. So kita yang akan pilih, insya-Allah. Baik. Kepada Tuan Haji, mungkin masa kita sudah disampai penghujungnya. Mungkin Tuan Haji boleh berikan sedikit pesanan terakhir kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di dalam dewan ini sebagai titipan buat mereka. Silakan. Ada berapa kau? Oh ya, kau ada dia. Ada macam-macam kau dia mesti. Seadanya. Jadi kita jangan bersyukur dengan apa yang kita ada dan kita cuba perbaiki dari masa ke masa. Saya kepada anak-anak dan kepada anak-anak. Kita sebagai insan, kita hidup tak lama di dunia ini. Tu macam nak, korang tak nak explain ke weh? Nampak okey. What the? Itu dia rezeki dia yang Allah bagi. Mungkin kita punya rezeki kita sampai datang besok, kita tak tahu. Ya, bulan depan, mungkin tahun depan. Hai. Jadi, kita hidup ini Ni apa?
Yang penting kita sentiasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wow. Dan kita Nak tengok cara pakai. yang orang-orang tua yang sihat. Tengok contoh mak kita bila kita balik kampung, anak-anak nanti kalau ada ibu-ibu yang dulu asrama yang mungkin perasan. Bila balik kampung di rumah, tengok mak-mak khususnya masak sedap untuk kita, cuci baju kita, buat macam-macam untuk kita. Sebenarnya dia itu sihat ke tak? It's Tak tahu ya. Jangan cikgu nanti yang kita itu So, nampak. so ini adalah produk inovasi kita. This is the final product yang as you can see dekat atas meja ni. Ini adalah contoh mock-up kita untuk buat produk ni. So produk ni dibuat daripada fiber plastik, iaitu kita buat 3D print. 3D print ni dia menggunakan software komputer dan bahan-bahan yang digunakan adalah getah dengan benang untuk buat produk ni. So that's it. Kena pergi sebelah ke? Di kalangan orang-orang yang tua yang berusia. Itu juga orang tua yang berusia kita. Hai. Ni korang buat apa? Kalau ni stretch mark stick, kalau ni turbo vision glasses. Kalau dengan tempat sama kita, tak apa. Cuma rezeki kita agak jauh, jadi kita boleh bimbing lagi. Boleh bimbing mereka supaya mereka Hai. dan boleh So today kita Korang tingkatan 6 kan? Hai cikgu. Tak, ni live Facebook. Live. Mana tengok? Sekejap. Macam mana nak buat live? Hai kawan-kawan. Ada seorang je. For Allah. Hai. Dia live. Facebook. Ada budak seorang tadi buat live, budak lelaki tadi. Ani. Boleh. Sampai nak kenal lah bercakap kalau live. Tak ada orang tanya saya tak tahu nak cakap apa. Okay guys, hari ni dekat sekolah session 24-2 ada Carnival Gerontology. Tada!
Okay, so jom kita jalan-jalan. Boleh tak ada orang? Jom ikut aku. Jalan-jalan. Kalau kita orang jaga saya kecil. Tapi korang pukul berapa? Tapi sempat lah. Jom lah. Ha? Huda kena ni je. Huda kan PA. Dia dah tak ada orang. Boleh tak aku naik? Kau nak pinjam aku ke? Kalau nak masuk gerontologi punya ni, kena ada ni tau, full. Nanti dua ada. Sebab FB tak ada orang masuk pun. Tadi aku cakap, patutnya buat yang ramai nanti. So kita sedang berjalan-jalan and kita pusing satu sekolah. Hai Nabila. Hai. Tak ada orang. Kalian nak buat apa ni? Saya tengah buat live. Tengah buat live. Nabila boleh. Facebook ni tak ada orang. Aku terpaksa je. Sebab aku tak ada tugasan kan. You buat live Facebook. Tak ada orang. Hello, what's up guys? Kenapa? Hai semua, say hi semua. Sihat. Tak ada apa ni? So kat sini kita ada Adabi. Korang kena datang sekolah kita orang. Kalau korang ternampak live ni, korang kena datang. Wow, ada bau durian. Ya, ada durian. Ada cikgu. Cikgu, live saya tak ada orang. Mana? Live saya tak ada orang. Oh, wallah ke? Ya. Ah, Facebook cikgu masuk sekarang. Facebook. Apa nama? Nanti saya saya masuk. Gerontologi. Oh, gerontologi. Tak apa, cikgu saja gerontologi. Nanti dia keluar. Makan keluar lah tu. Yang sekolah-sekolah lain dah sampai ke tu? Dah. Dah. Okay, dekat sekolah pun ada petting zoo. So, ada pet. Ada pet-pet yang comel. Jom kita tengok. Ya, tapi tak ada orang. Izzat. Okay, jom kita pusing je walaupun tak ada orang. Isyaf, tengah live tu. Tak ada orang. Tak ada orang. Divide. So, sekarang kita dekat petting zoo. Hai. Tak. Wow. Ada Arnau. Okay, korang kena jumpa masuk, okay? Tapi dia kena bayar kot. So korang kena. Hai Izzat. Okay, apa kau rasa pasal kita orang punya carnival ni? Ya ke? Okay, thanks. So kita akan taklah. Ni live, jangan live. So kalau korang tengah tengok sekarang, korang kena datang SMK Session 242 dekat Shah Alam. And korang kena join kat sini lah. Join beli-beli. Or ada, kita orang ada petting zoo, kita orang ada adabi, ada pokok, ada buah, ada Pak Mek. Ada adabi. Oh, kenapa tak ada orang?
kat sana. Lepas tu kita orang ada buat weh, Azina, tu apa? Oh, kat sana ada jualan Rahmah. Ada orang ke? Tak ada. Tapi aku asal je kekok terlalu kat orang ke. Tak. Angin je. So kita ada Azina buat multitask. Weh, kenapa tak buat live TikTok air komputer so dia nanti orang masuk? Wah, lamanya. Aku dah malas dah nak pegang phone ni. Boleh tak kalau kita buat live? Takut kena marah. Say cheese. ASMR.